Okey. Wah, kereta api panjang oh. Ini kereta api lama ni. Kargo. Okey guys. Welcome back to Ong Ai Channel. So sekarang aku jalan. Sekarang aku dekat jalan on the way nak ke Taiping. Memandangkan tengok cuaca hari ni tak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang jadi mendung pula. Jadi aku asal lah pakai siap baju hujan ni. So sekarang aku dah sampai dekat Taiping ni pekan Taiping. Pekan bandar Taiping. Bandar Taiping. Tengok cuaca, tengok nak hujan lagi. Oi. So aku tak singgah lah Taiping ni, aku lalu je lah tengok. Dulu selalu lah datang Taiping ni. Datang kedai pokok, kedai makan. Ini kalau ikut kat area mana aku tak tahu. Ada satu kedai kuih, kedai pisang goreng. Famous juga kat sini. Dia punya pisang goreng besar. Makan puas, sebiji makan puas tu. Tak tahu dekat mana. Yang aku tahu area sini jugalah. So sini mungkin dia punya dataran lah. Dekat pasar lama dah. So actually aku tak berapa nak familiar sangat pasar ni. Cumanya dulu memang pernah selalu datang sini jugalah. Dah lama, dah lalu lama. Hujan lah, ayo. Datang kali hujan lah. Hujan. Hujan lebat lah. Nak baca mana? Hujan. Jadi kita dah pakai gear baju hujan. Tapi untuk makluman je lah, untuk sebagai pengetahuan, bandar Taiping ni memang bandar hujan lah. Kekerapan hujan tu memang tinggi lah. So memang Taiping ni adalah bandar hujan, memang kerap hujan. Dekat Taiping dia punya titik hujan paling kerap dekat Malaysia. Banjir lah, banyak jalan tutup banjir. So kita ke Guna Highway, Guna Highway pun jam. Ayo. Jalan berhabuk. Habis apa yang selalu kerap pergi ke Merah Island, tahulah jalan ni. Memang kita balik langsung tak jaga. Habuk. Oh, habis kotor habis. Motor kereta habis kotor habis. Pergi ke kolam air panas Lubuk Timah. Tempat-tempat viral macam ni kalau hari hujung minggu ramai orang lah. Datanglah hari ni Khamis. Ramai ke tak ramai tak tahulah. Hop je. Ya. Bayar sini ya? Iya. Motor boleh masuk dalam kan? Boleh sampai air terjun dalam motor. Okey. Tengok abang betul. Okey, makasih. Sama ikut tanah panah ya. Nanti turun ambil kanan. Kalau nak ke air terjun ikut sungai terus ada pembatas motor masuk terus. Ini terus ya? Nah, nanti turun baru kanan. Okey. Macam tak ada orang macam aku saja aku. Dah turun, lepas tu dia kata masuk pergi kanan. Lepas di sini kata kolam air panas. Wah, cantik oh. 300 meter dia kata. Oh, cantik oh. Kalau naik motor okey, hampa boleh masuk ke dalam lah. Kalau nak kereta tak boleh, hampa kena jalan kaki. Lebih kurang dalam 300 meter. Wah. Oh yo, lawa. Patutlah ramai main sini ni. Memang cantik. Kita pergi ke destinasi seterusnya. Tengoklah nak ikut jalan dalam ke jalan luar. Aku malas nak highway, tak syok. Yelah, setengah orang dah suka nak highway, dia cepat enjoy. Tapi macam aku boring lah nak highway.
Tadi pun aku terpaksa lalu highway apa banyak jalan tutup, banjir. Dah lalu highway jam pula dekat terowong menara tu. Nampak cantik. Oh. Air dia keruh lah, mungkin sebab hujan lah. Kita tahu lah atas tu ada apa. Dia macam salah satu tempat yang menarik. Sebab tadi yang jaga depan tu macam orang asli. Mungkin lah tengok air pasal hujung minggu ni ramai orang ni. Nombor macam tu lah. Dan yang kita datang hari kerja, orang tak ada lah. Cantik lah. Untung lah. Kita boleh buat tempat penginapan. Boleh buat homestay. Ada dewan. So sini pun boleh buat tempat apa? Program. Yes. Lubuk Timah. Tempat ni memang recommend untuk abang datang untuk nak shoot video ke, nak ambil gambar, nak healing lagi, nak apa, dia boleh relax santai-santai. Macam contohnya apa, ada nak pergi ke Cameron Highland kan, apa boleh singgah dulu kat sini. Jadi bila kita ikut jalan dalam ni memang tak boleh lari dah. Parking lot mesti banyak lah. Macam mana? Kita ride santai-santai je ni. Tak perlulah nak laju-laju tekan minyak bagai, ride santai-santai kan. Ada traffic light, kita jalan hijau, jalan tengok. Dah boleh hafal dah. Pekan Bido. So Bido ni ada pekan kecil sini lah. Dulu aku kerap jugalah datang ke sini. Kerana dah jarang lah. Normal datang sini, dulu kita pernah kerja kat sini lah. Tapi tak lama lah saja. So pekan dia okey. Macam lebih kurang macam pekan kecil. Dia tak terlalu crowded sangat. Ayoi. Dia pekan dia macam ni lah. Tapi kalau malam, malam sunyi. Sebabnya sini memang tak ada apa tempat yang menarik sangat lah. Tapi yang sini, yang famous dia sini buah limau dia. Buah limau Bidur. Kita sudah nak masuk pintu masuk Genting Highland. Ni first time aku nak motor datang sini ke Genting Highland. Sebelum ni kebanyakan aku nak kereta je lah. Sekarang aku dekat area Kotong Jaya. Nak ke atas Genting Highland tak jauh lah, lebih kurang lah 15 minit je dulu lah. Dulu lah hampir setiap bulan pun ada naik ke Genting Highland lah. Sekarang buat nak buat macam malu. Kita sudah buat jalan baru. Jalan bawah sudah tidak guna dulu guna jalan bawah. Welcome to Genting Highland.
Hello, good morning guys. So ni hari kedua aku nak teruskan perjalanan aku. Daripada Genting aku mungkin nak pergi ke Lenggong Perak. So tengoklah. Mungkin perjalanan ambil masa lebih kurang 4 jam. Just santai-santai lah. Okay. Ayuh. Berat gila. Ni pagi cuaca cerah tengok. Kurang kabus tu. Semalam tengok sampai kabusnya tebal. Ni okey. Tengok. Tapi sejuk lah. 18 tu. Semalam aku stay dekat Postworld Resort Hotel. Okey lah. Biasanya harga dekat 200-300. Semalam aku dapat, aku check in tengok harga dapat 100 lebih, RM145. Okey lah. Bukan senang dapat harga macam tu kan. Biasa harga 200-300 tau. Even bilik dia tak besar mana. Kecil je bilik dia. Tapi dia boleh, harga tu demi bila masa pack dia boleh pergi sampai 200-300 lebih. Tu semalam luck aku lah dapat 140 something macam tu lah. Aku ada baca komen, orang tanya aku, tak boring ke ride solo? Best ke ride solo? Tak takut ke ride solo? So kadang-kadang nak menjawab soalan macam ni, aku macam nak fikir, pernah jawab macam mana? Macam ni lah, dia depend masing-masing lah. Tujuan ride ni untuk apa? Kalau apa ride yang suka-suka, ride yang nak happy-happy, ride yang nak healing-healing. So far jenis macam aku tak suka ramai-ramai. Aku tak suka crowded sangat. Jadi tempat-tempat yang aku pergi pun bukan tempat yang jenisnya crowded. Cuma macam Genting Highland ni aku pergi pun just nak nak isi aku punya stamp je. So tahun ni aku dah main kali kedua lah. So kita singgah sat dekat Tokong Chisui ni. Kita jalan-jalan je. Kita tengok. Sebab itu dia ada buat renovation. Tak siap lagi. Dah lama dia punya renovation. Jadi kalau pemain gambar cantik ni. Rekomen kau datang sini untuk yang agama Buddha, mereka akan sembahyang lah. Tapi untuk orang yang agama lain, mereka akan datang sini untuk buat apa saja, ambil gambar. Ni menara condong. Sampai boleh layan kabel car atas ni, nak tengok view pun okey. Aku dah puas dah main sini sebab tu kat Taman Singgah. Dah lebih 10 kali. Lebih 10 kali dah main sini. Kita nak bawa ampau pun pusing je. Sini memang cantik. Kalau nampak nak main gambar memang cantik sini. Ni kalau nampak tengok tarikan dia dekat Lenggong ni, dia punya Tasik Raban. Dia punya Tasik Raban apa boleh tengok. Dia punya tarikan sini bunga mawar, bunga lotus. So kalau hampa ada masa, contoh ada stay 1 malam kat sini, hampa boleh lah sewa boat, hampa boleh sewa boat, hampa pusing lah Tasik Raban ni. Nak cantik petang ataupun pagi, pukul 8 pagi, dia punya sunrise lagi ada kabus, cantik pagi-pagi. Untuk ambil video ke ambil gambar sesuai datang pagi dengan petang. Sini tak silap aku ada sewa perkhidmatan sewa boat sebelah sana. Hampa boleh dah melalui celah bunga mawar ni.